Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninur Akila Izzati binti Nik Muhammad Asri bernombor matrik C23A0858. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang tajuk tugasan individu bagi subjek mitologi SCH3273. Hari ini, saya akan membentangkan tentang analisis sebuah poster yang bertajuk Sastra Lisan, Dua Bentuk Utama Warisan Tradisi Melayu berdasarkan teori mitos oleh Roland Barthes. Sebelum saya menerangkan analisis poster saya, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang teori yang saya gunakan. Roland Barthes merupakan seorang tokoh semiotik yang memperkenalkan teori mitos dalam kajian budaya dan media. Menurut Barthes, sesuatu gambar, simbol, warna atau teks bukan sahaja mempunyai makna literal tetapi juga membawa makna budaya yang lebih mendalam. Beliau membahagikan makna kepada dua peringkat. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna denotatif ialah makna secara langsung atau literal. Contohnya, apabila kita melihat rumah Melayu, kita hanya nampak sebuah rumah tradisional. Makna konotatif pula ialah makna yang tersirat yang dipengaruhi budaya, pemikiran dan ideologi masyarakat. Contohnya rumah Melayu tadi bukan sekadar tempat tinggal tetapi menjadi simbol adat, warisan dan identiti Melayu. Oleh itu, melalui teori ini kita dapat melihat bahawa poster tersebut sebenarnya menyampaikan mesej budaya yang lebih besar daripada apa yang ditulis secara langsung. Okey, baiklah. Seterusnya, analisis tajuk poster. Tajuk poster ialah Sastra Lisan Dua Bentuk Utama Warisan Tradisi Melayu. Secara literal, tajuk ini menerangkan bahawa sastra lisan masyarakat Melayu mempunyai dua bentuk utama iaitu prosa tradisional dan puisi tradisional. Namun, jika dianalisiskan menggunakan teori Barthes, tajuk ini membawa makna yang lebih mendalam. Perkataan tradisi Melayu membentuk mitos bahawa sastra lisan ialah khazanah bangsa. Budaya Melayu sangat bernilai dan warisan ini perlu dipelihara oleh generasi muda. Selain itu, tajuk ini juga menggambarkan bahawa masyarakat Melayu mempunyai tamadun dan kebijaksanaan tersendiri melalui karya-karya lisan mereka. Seterusnya, di bahagian kiri poster terdapat gambar rumah tradisional Melayu. Secara literal, gambar tersebut hanyalah sebuah rumah kayu tradisional. Tetapi, melalui teori mitos Barthes, rumah tersebut melambangkan identiti masyarakat Melayu, kehidupan kampung yang harmoni, serta hubungan masyarakat dengan adat dan budaya. Rumah Melayu juga menggambarkan kesenian Melayu melalui ukiran dan seni bina tradisional. Selain itu, imej ini membentuk mitos bahawa budaya Melayu sangat kaya dengan nilai kesopanan, kekeluargaan dan keharmonian hidup. Dalam poster ini juga terdapat imej seorang warga tua sedang bercerita kepada masyarakat. Secara langsung, gambar itu menunjukkan aktiviti penyampaian cerita secara lisan. Namun, secara tersirat, imej ini membawa makna bahawa masyarakat Melayu menitik beratkan penyampaian ilmu secara turun-temurun. Golongan tua dihormati sebagai penyimpan ilmu dan sastra lisan menjadi medium pendidikan masyarakat dahulu. Imej ini juga membina mitos bahawa masyarakat tradisional Melayu dalam suasana yang erat dan saling berkongsi pengalaman serta nilai kehidupan. Poster ini menjelaskan bahawa prosa tradisional terdiri daripada mitos, legenda, cerita rakyat dan sejarah lisan. Bahagian ini memberikan penerangan tentang jenis-jenis prosa tradisional serta contohnya. Poster ini menjelaskan bahawa prosa tradisional terdiri daripada mitos, legenda, cerita rakyat dan sejarah lisan. Bahagian ini memberikan penerangan tentang jenis-jenis prosa tradisional seperti cerita hang tuah, cerita rakyat dan kisah asal-usul. Menurut teori Barthes, cerita-cerita ini sebenarnya membentuk identiti Melayu. Sebagai contoh, hang tuah bukan sekadar watak dalam cerita legenda tetapi menjadi simbol kesetiaan, keberanian dan semangat kepahlawanan Melayu. Cerita rakyat pula membentuk mitos bahawa masyarakat Melayu sangat mementingkan nilai moral dan pengajaran hidup. Hal ini menunjukkan bahawa sastra lisan bukan sekadar hiburan tetapi juga alat pendidikan masyarakat. Poster ini juga turut menerangkan tentang puisi tradisional seperti pantun, syair, gurindam dan seloka. Puisi tradisional dijelaskan sebagai karya berirama dan mempunyai bentuk tertentu. Melalui teori mitos Barthes, puisi tradisional melambangkan kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam berbahasa. Contohnya pantun yang digunakan untuk memberi nasihat, menyampaikan perasaan dan menegur secara sopan. Hal ini membentuk mitos bahawa masyarakat Melayu mempunyai sifat lemah lembut, bersopan santun dan berhemah tinggi dalam berkomunikasi. Selain itu, syair dan gurindam pula menunjukkan bahawa masyarakat Melayu sangat kaya dengan pemikiran falsafah dan nilai kehidupan. Poster ini menggunakan warna seperti coklat, hitam dan emas. Warna-warna ini digunakan untuk mencantikkan reka bentuk poster.
Namun, secara tersirat, warna coklat melambangkan unsur tradisional, warna emas melambangkan kemuliaan budaya. Manakala, warna hitam memberikan gambaran klasik dan berprestij. Gabungan warna ini membentukkan mitos bahawa sastra Melayu merupakan warisan yang bernilai tinggi dan harus dihormati. Selain itu, penggunaan reka bentuk klasik juga menguatkan unsur tradisional dalam poster tersebut. Sebagai rumusan, berdasarkan teori mitos Roland Barthes, poster ini bukan sahaja menyampaikan maklumat tentang sastra lisan, tetapi juga menyampaikan ideologi budaya Melayu. Melalui simbol, warna, imej dan bahasa yang digunakan, poster ini membentuk mitos bahawa sastra lisan ialah identiti masyarakat Melayu. Budaya Melayu kaya dengan nilai kesantunan serta warisan tradisi perlu dipelihara supaya tidak hilang di telang zaman. Secara keseluruhannya, poster ini berjaya menggambarkan bahawa sastra lisan bukan sekadar hiburan masyarakat terdahulu, tetapi merupakan lambang jati diri dan kebijaksanaan bangsa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.